Okay guys, ni korang kena buat korang nak beli kereta second. Hari ni kita ada Mercedes A45S. Okay, first korang kena buat, korang tengok luar tu, tengok ada stone chip ke, ada cala ke, ada dent ke. Tu benda penting untuk korang check dulu lah. So dah jumpa satu scratch kat sini. Tengok betul-betul lah dalam mana scratch dia. Kalau korang tengok ni kat belah depan ni ada juga ni. Kalau korang tengok kat tepi ni ada PPF. Buka je PPF, ganti balik, scratch ni tak ada. Tapi yang belakang tadi tu memang tak ada PPF. Jangan lupa check dekat bumper-bumper bawah ni sebab kereta ni lower ni. Tapi bawah ni okey lagi lah. Senang replace. In terms of luaran dia boleh di-consider. Okay, next korang kena check tayar. Nampak ni. Ni dalam lagi ni nampak ni. So next kita check brake pad lah. Tebal lagi tu. Tak silap aku korang tengok ni brake pad endless ni. Jangan lupa tengok juga rim. Okay, check juga absorber dekat tayar. Kokok ada leaking ke. Dan last sekali check juga ni brake disc. Kena sentuh lah brake disc ni tengok. Beralun tak alun. Okay, next korang kena check kalau ada leaking ke, bunyi enjin tak sedap ke, check. Kalau nak check enjin lagi, korang kena buka engine cover dulu. Kalau nampak macam reflection tu, maknanya tu adalah tanda-tanda leaking lah. So far memang cantik warna ni bawa. Next korang check juga radiator coolant. Kalau ada bocor ke apa ke, korang check dekat piping dia. Jangan lupa dekat bawah water pump pun check juga. Jangan lupa check juga shock absorber. Shock absorber A45S ni lain sikit, elektronik. Check juga ni mounting dan juga hydraulic. Dan yang paling penting, buka ni, tengok ada kesen-kesen karbon ke apa, dan check dalam juga. So far okey, dia still warna silver, warna emas-emas lah. Dan last jangan lupa check fan belt. Memang susah nak tengok fan belt dari sini, tapi ada kat bawah tu lah. Jangan lupa juga check brake fluid. Tapi ni kita kena guna pen lah. Tengok ni semua hijau lagi. So okey, tak perlu buat brake flushing. Settle je korang buat check engine, start kereta dan dengar bunyi kereta macam mana. Okay guys, so far bunyi engine kereta memang okey. Tak ada bunyi pelik, tak ada bunyi bising-bising lah. Okay, dah settle engine dah, kita check sikit lah interior. So far tengok leather dia okey lagi lah. Tapi kita check je dalam semua. Aircon pun sejuk juga. So far interior memang okey lah. Ni yang orang selalu tengok lah. Mileage baru 70,000 guys. Dan tengok juga kalau ada service history. Make sure semua service up to date. Dan last, kena cucuk OBD lah. Ini untuk check masalah-masalah elektronik yang tersembunyi. Kalau yang ni memang korang kena pandang mekanik lah. Actually ni kereta second hand yang sangat-sangat bagus bila kita check. Tak ada banyak problem, tak ada banyak masalah. Bagus juga kepada owner ni jaga. So resale value memang cun lagi. Kalau korang nak kita nak buat inspection kereta kan, selalunya kita datang dengan servis. So apa-apa Roger je Bija Autocare.